Assalamualaikum. Aku nak bercerita sesuatu kat korang lah. 1 hari bulan 6, tinggal beberapa hari je lagi. Betul. Lepas tu 7 hari bulan 6 adalah Hari Raya Haji. Betul. Okey. Kalau korang nak tahu kan, 1 hari bulan 6 ni ataupun 1 bulan 7 ni cerita dia. Aku tak pasti boleh tarikh dia sebenarnya cerita dia. Uh, Kalau tak silap aku 1 hari bulan 6 lah cerita dia. Premis-premis komersial, tak kira lah kedai dobi ke, aku tak nak cerita kedai dobi, aku cerita ke kedai makan. Mostly kedai makan, tak kira lah makcik jual goreng pisang tepi jalan ke, uh, akak yang jual nasi lemak tepi jalan tu pun cerita dia. Okey, dia dah buat nasi lemak, dia jual kat situ. Kau kena faham, dia jual kat situ. Tapi dia masak pakai gas. Masak apa ni individu, maksudnya gas masak yang subsidi. Salah sebenarnya. Jadi semuanya apa saja bisnes ni kena menggunakan gas memasak apa ni komersial yang warna ungu tu, lebih kurang harga dia lebih kurang RM70 lah. RM26 dengan RM70, 3 kali ganda lebih kurang lah. Okey, 2 kali ganda, 3 kali ganda lah harga dia. Jadi kau bayangkan, kalau sekarang ni kau beli goreng pisang, kan, aku tak tahu goreng pisang berapa harga dia. Ada dapat apa ni RM3 dapat 10 keping ke? Tak nak goreng pisang, aku tak nak lah cerita dia. Kita ambil kari pap lah. Sekarang ni makcik yang jual kari pap, dia jual. Ini makcik jual kari pap angin ni. Aku tak cerita yang kari pap mahal sedap tu, cerita dia yang tebal isi dalam ni. Ni aku cerita ke makcik yang jual kari pap angin. Dia jual 3 ketul pada harga RM1. RM2. RM2 lah, RM2 3 ketul. So lepas ini 3 ketul tu sebiji RM1 oh. Nasi apa kari pap angin. Mungkin sebiji pun RM2 kari pap angin. Kau bayangkan, aku cerita tentang kari pap angin aja, aku tak cerita benda lah kedai mamak lah sebagainya. Kau akan rasa kau kedai mamak tu berapa dia punya tong gas dia pakai sehari. Apa ni sebulan cerita dia. Mau kuasa 10 tum, 20 tum, lebih kot cerita dia. Tu belum kedai tom yum, kedai, yalah, apa-apa saja kedai lah cerita dia. Jadi bila dia orang kena naikkan harga tugas memasak sebagainya 3 kali ganda, kau agak-agak kan, betul lah, kerajaan kata nak rasionalisasikan subsidi sebagainya. Okey, fine, kepala otak dia orang tu fine, dia cerita dia. Tapi cerita dia, ke mana beban tu akan lari, cerita dia. Ke mana beban apa gas masak subsidi, apa gas masak tu, mana kos masak tu, beban tu dia akan pergi kat siapa? Pergi kat pengguna, kau mengaku jugalah kena. Macam aku cakap tadi lah, beli kari pap angin, mungkin RM2 seketul. Ya, kau jangan kira kari pap super ke apa sebagainya, tu cerita dia. Kan? Even dekat stesen minyak pun, kau nak beli dulu, kalau dulu kau beli pau harga RM2, mungkin dia jadi RM5. Pau seketul, cerita dia. Sebab nak cover kos gas, cerita dia. Mesin pau Ahmad lah, apa mak nenek dia tu. Kan? Kau agak-agak, macam mana? Apa perasaan kau? Cerita dia. Sedangkan negara kita ni sepatutnya tak adalah tergugat sangat kos gasnya. Katanya gas banyak dijumpai. Okey, aku faham. LNG, sebab aku pernah cerita kat korang. Dah saja seronok benda ni. Aku pernah cerita kat korang. LNG dengan LPG berbeza. Satu LNG adalah daripada methane, gitu dia. Sedangkan apa ni LPG ni daripada butane dengan propane, gitu dia. Jadi dua-dua proses yang berbeza. Aku faham, aku dah biasa cerita. Bukan aku yang cerita. Kan aku yang dah pernah cerita kat korang benda ni. Tapi persoalan aku lah, macam aku cakap lah kan. Kita faham industri punya kos dan sebagainya. Yang industri besar, yang kos yang besar-besar tu aku faham. Sebab dia pecah besar. Ini kau faham tak? Orang yang berniaga pasar malam, orang berniaga kecil, yang berniaga peniaga kecil. Kena pakai yang apa ni, komersial tu.
Kau agak-agak macam mana cerita dia? Aku tak kira lah kalau kau pergi 5 star punya tu logik lah. Kan? Macam aku cakap kau kedai mamak, okay fine. Aku kata kedai mamak, okay. Mungkin pendapatan dia banyak, okay fine cerita dia. Ini yang berniaga tepi jalan aku cakap. Aku tak tolak tepi tu. Berniaga tepi jalan tu. Dia pakai gas. Gas kuning ke apa tak kisah, whichever lah. Sekarang ni kena pakai gas warna purple dan sebagainya yang komersial punya. Kau agak sekeping roti canai yang kau makan sekarang ni harga RM1.20 tu akan jadi berapa? RM1.20? Lagi? Taklah bang. Aku jamin roti canai akan jadi RM2. So kau jangan marah. Itulah yang kerajaan yang kau pilih. Gitu dia. Kan? Katanya kerajaan ni, pelaburan masuk trilion, bilion, cerita. Ratus-ratus bilion, puluh bilion. Tahun lepas saja 600 bilion. Cerita. Sembang gebang. Tapi, reality ke mana? Tak tahu. Cerita dia. Apa cerita? Kan? Banyak tu. Bilion, trilion. Dengar sembang cerita dia. Tapi kau nampak tak? Mana pelaburan tu masuk? That's why aku selalu cakap. MOU tak bermakna cerita dia. MOA yes cerita dia. Kan? Kalau Anwar berkata masuk pelaburan berbilion tapi MOA aku respect cerita dia. Betul, aku respect. Tapi bila disebut MOU berbilion aku burn dia cerita dia. Aku malas nak dengar cerita dia. Sebab itu pada aku itu semua sembang ke babi pun boleh terbang cerita dia. Kan? Cuba kau fikir kan. Okay, kau jangan marah apa ni. Kau jangan marah bila air kosong pun charge mahal cerita dia. Bila kau pergi makan roti canai tadi aku cakap tadi harga RM2, RM2.50. Roti kosong je, belum benda-benda lain lagi. Cerita dia kuah lain. Sebab dia akan cah kat kuah je. Kalau sebelum ni kau beli roti canai, kuah kau dapat free cerita dia. Lepas ni kau kuah kau tambah 50 sen bang cerita dia. Kau ingat dia boleh buat kuah tu free je. Dal lagi, segala lagi, kari lagi cerita dia. Takkanlah belum lagi garam dan sebagainya cerita dia. Kau ingat apa? Makcik jual kipas angin tu nak jual lagi harga apa ni RM3, RM3 cerita dia. Aduh lah aku tak tahu cerita dia. Kau nak beli apa kepuk lekor ke apa ke pau macam aku cakap tadi. Pau aku rasa kalau sekarang ni kau beli pau harga RM2.50, RM3 kan. Aku rasa mungkin RM5 kot satu keping pau. Cerita dia. Jadi apa pilihan yang kita ada? Kau beli minyak untuk generator, nak pakai generator untuk induction, pakai induction untuk dapur dekat tepi jalan, pakai induction kan. Okay fine. Minyak generator around 95. Akan hilang subsidi lepas ni. Ada. Kalau pakai IC lah, pompa nenek dan sebagainya. Betul pakai kita pengesahan pakai IC, tak kisah cerita dia. Tapi cuba kau berbayangkan kalau kita setkan setiap orang ada satu IC macam aku cakap dulu. Kita tak payah mohon. Semua orang tak payah nak mohon-mohon ke sebagainya nak tentu kelas dia T40 ke T20 ke apa ke tak payah. Setiap orang rakyat Malaysia dibagi reserve beli minyak RM500. Setiap orang. Kalau lebih, itu maknanya dia T20 lah cerita dia. Ataupun buat satu nilai, 300 ke. Okey, satu reserve. Lepas tu tengok pula. Kalau dia orang ni kita tengok macam mana orang ni. Semua ada dalam rekod cukai dan sebagainya. So, bukan tak susah nak monitor. Cara aku lah cerita dia. Tapi tak, kau kena mohon, kau kena isi. Kau layak tak layak cerita dia. Macam tak bodoh. Cara yang dia orang cakap, Rafizi cakap tu, bodohnya. Dia dulu yang aku cakap bodoh. Tapi apa, korang suka sangat. Tak apa, ikut cerita dia. Macam ni lah. Gas ni cerita dia. Aku tak dapat membayangkan bila gas naik, barang-barang masih kekal dengan harga biasa. Sama cerita dia. Tak kira waima apa pun sekalipun. Even kau beli ikan dekat ini pun, dekat tepi apa, dekat pasar pun akan naik harga. Sebab siapa? Kenapa? Ikan ada kena-mena dengan gas ke? Tak. Cerita dia. Habis, kos minyak tak naik. Cerita dia. Kos diesel tak naik yang pergi ke laut. Cerita dia. Naik. Cerita dia. Kos delivery. Kos kos elektrik. Semua naik bang. Cerita dia. Tak ada apa yang tak naik. Cerita dia. Kau bayangkan. Macam mana kau nak kendalikan benda-benda macam ni? Cuba kau fikir logik akal. Kan? Lagi lama kita dengar sembang-sembang ni, gebang macam babi terbang ni cerita dia. Maka kita akan dengar macam-macam masalah cerita dia. Cuba lu fikir logik akal lah. Kan?
Lagi apa lagi kita boleh beli tepi jalan semua. Kau bayangkan, mengikut undang-undang yang sedia ada je dia, even kakak yang jual nasi lemak kat tepi jalan tu, contoh dia, kan? Nasi lemak tepi jalan, dia memang nak jual nasi lemak. Kau nampak atas meja nasi lemak. Tapi pegawai boleh datang siasat kat rumah dia sama ada dia pakai gas subsidi ke atau gas komersial. Sebab dia ditermkan niaga tadi, bisnes adalah komersial. Kau nampak tak? Dia boleh datang ke rumah, dia boleh sita rumah barang. Apa barang di situ dia. Peralatan dapur boleh sita. Kau ingat apa? Kalau ikut term undang-undang. Undang-undang ni bukan dekat situ saja. Sampai ke akar umbi dia boleh cari cerita dia. Itu undang-undang cerita dia. Kau kena faham undang-undang tu. Tapi macam mana cerita dia? Adakah kau nak, aku tak tahulah korang cerita dia, tapi aku baca aku kata ini sudah kalau family value hidup lagi, dia kan cakap ini sudah gila punya. Itulah lebih kurang. Tak? Bila bukanlah aku nak menyokong pun apa ni abusive of apa ni tong gas sebagainya. Tapi bila harga dia macam tak logik abang. Betul ke harga subsidi ni jadi macam banyak sangat dia cerita dia. Sepatutnya harganya RM70. Tak, kau kena ingat, harga RM70 tu ialah harga apungan, harga di pasaran dia cerita dia. Betul tak? Itu komersial tu. Maksud dia harga yang kita dapat RM26 tu ialah harga subsidi. Betul lah dia cerita dia. Adakah itu sebenarnya yang banyak itu? Mana dua kali ganda kerajaan mensubsidikan untuk kita, untuk gas. Aku tak nampak apa. Habis-habis kuat pun RM2, RM1 je kerajaan punya subsidi atas kita. Atas tong gas tu. Macam mana pula boleh jadi mahal macam tu cerita dia? Apa bezanya? Gas sama je cerita dia. Lain kalau subsidi kita sebenarnya adalah berapa puluh ringgit. Beza RM26 dengan RM70 adalah berapa? RM40 40 kata RM40. RM40 tu adalah subsidi. Aku kata logik gitu dia. Memang hebatlah kerajaan bayar bagi subsidi kat rakyat dia banyak itu. Kan? Sebab sepatutnya rakyat kena bayar harga komersial gitu dia. Kepala otak korang lah gitu dia. Kepala otak Anwar Ibrahim dan Menteri lah gitu dia. Bangang apa gitu dia Fizi. Tak. Sebab kita tahu subsidi gas tu sebenarnya murah ya gitu dia. Tak sampai pun, aku rasa tak sampai RM5, RM6. Paling-paling pun RM7 lah subsidi gas gitu dia. Ini sampai RM40 tu, itu bukan subsidi namanya. Tak tahu aku tak faham macam dia. Dari segi macam mana dia orang punya calculation tu. Tak tahu, aku bercerita bukan. Aku kata, okay fine. Kalau aku nak berniaga, aku nak fikir benda-benda tu lah. Fine, benda tu tak kisah. Tapi kalau cuba kau fikirkan, rantaian dia, efek dia. Kau tak mampu nak beli nasi lemak lepas ni. Tepi jalan. Kau tak mampu beli ayam goreng tepi jalan. Kau tak mampu pergi pasar malam. Sebab harga dia dah macam harga kat kedai. Harga dekat restoran. Kau tak mampu dah nak beli apa-apa pun. Even jajan yang simple pun. Ayam gunting. Itu ayam gunting yang kau orang selalu makan tu cerita dia. Kau boleh beli dengan harga ayam gunting tu atau hotdog tu dalam harga RM5, RM10. Mau RM15. Cerita dia bang. Kau bayangkan. Kalau kau contoh dia, kau beli ayam gunting pada harga RM15, baik kau makan dekat restoran mewah situ. Kau dapat itu harga yang sama juga. Ada aircon, ada duduk sebagainya, ada meja sebagainya. Ini tak. Makan tepi longkang juga cerita dia. Tapi kau bayar RM15, RM20 cerita dia. Nampak tak? Nampak tak macam mana betapa kegilaan dia tu? Aku tak tahu macam mana. Nak bagi korang faham lah. Aku tak tahulah korang boleh faham, tak faham. Tapi kalau kau jenis macam aku cakap lah, walanon, memang kau tetap tak faham je cerita. Sebab apa? Sebab otak dah tak ada cerita dia. Sebab tak asup cerita dia. Kan? Dia tak boleh nak fikir. Tapi bila dia jadi pembangkang balik nanti, masa tu baru dia akan berfikir, betul lah. Masa tu lah, biasalah macam tu kan. Biasa macam tu. Macam aku tak bayar sebenarnya, aku tiba semua cerita dia. Tapi aku selalu berfikir kan, letakkan diri kau sebagai tu. Kau bayangkan kau beli nasi lemak, kalau dulu kau boleh beli nasi lemak RM2.50 macam tu dia. Yang siap bungkus tu dia dah. Lepas ni kau beli RM5 bang, nasi lemak tepi jalan. Ada nasi lemak basic je, tak ada ayam pun. Kau bayangkan pasal gas, kos gas cerita dia. Apa lagi cerita dia. Ya, macam aku cakap tadi, kau bayangkan kau bayar ayam gunting RM15 atau RM20, tapi kau makan tepi longkang. Duduk bercangkung. Kau minum cendol, kau makan nasi mi goreng mamak ke, rojak ke tepi jalan ke sebagainya tu. Kan? Ya pakai food vendor yang tu
Tapi harga kau makan tu adalah harga dekat macam dekat restoran. Restoran ni ada aircon sebagainya. Kau fikir logik akal lah. Bodoh tak bodoh? Faham ah? Aku kau peganglah cakap aku. Kau tak kisahlah. Kau pegang cakap aku. Dengar, tengok dah lihat. Kata dia. Kalau selama hari ni kau boleh jumpa orang jual harga RM1, RM2 dengan barang, mimpilah cerita dia. Kau akan dapat pada harga tu lepas ni. Betul tak? Mimpi. Jadi aku tak tahu dekat mana kau relevannya lagi cerita dia. Kau nak buat macam ni. Sebab itu aku bukanlah kata nak sokong Mahathir ke apa. Tak. Dalam kes Mahathir, dia cuba kawalkan harga. Maknanya harga kos sara hidup tu rendah. Subsidize dan sebagainya zaman Mahathir lah. Betul lah zaman-zaman tu ekonomi Malaysia makhluk. Tapi itu cara dia. Pelabuhan asing masuk juga dia. Bila gaji kita rendah sekarang ni, gaji kita terlalu tinggi, pelabuhan nak masuk ke? Baik aku buka kat Vietnam, lagi murah dia kata. Baik aku buka dekat Indonesia, gaji lagi murah kata dia. Dia pun boleh. Dia pun boleh juga macam kita. Macam Malaysia dia kata apa hebatnya Malaysia berbanding dekat Vietnam, dekat Thailand atau dekat apa ni Indonesia. Kau faham tak? Dia pun boleh bahasa Inggeris juga. Skill ada apa? Dia pun semua berpengalaman kerja kat Malaysia sebagainya. Tapi itu yang aku nak korang fikir betul-betul. Tak? Yes, memang betul industri besar-besar memang dah lama pakai pun cerita dia. Tak, ada orang cerita tentang Dolby dah. Aku macam okey, Dolby is memang kelas. Kira kalau kau betul-betul mampu kau ambil Dolby lah cerita dia, pendobian tu cerita dia. Okey, itu kira high class lah, bukan keperluan sangat. Kehendak dia. Okey, tak apa. Yang aku cerita ni keperluan. Kau beli barang kat tepi-tepi, beli nasi lemak, beli segala-galanya. Kau bayangkan kau beli barista kopi kat tepi jalan pun. Kalau cuba dia lepas ni lah. Ya, kita tengok. Benda tak lama pun. 1 bulan je. 1 bulan ni, bulan depan je ke atau 1 bulan 7. Aku pun tak pasti. Jadi, tak apalah. Kita tak penting pun tarikh tu cerita. Tapi dalam masa terdekat ni lah cerita dia. Kan? Ya, kau kena fikir lah. Kau bersedia kah nak beli? Kalau sekarang kau boleh. Dah lah. Macam aku cakap tadi dah. Macam mana cakap Kau bayar harga yang premium tapi kau makan tepi longkang. Tak ke bodoh namanya. Sebab kos jadi patutnya kau makan tepi longkang biarlah dapat harga longkang je dia. Ni tak harga macam dekat tutup semua buka kedai-kedai tu. Aku rasa lepas ni mungkin semua kedai-kedai akan tu orang tak berniaga jalan dah cerita dia. Yalah. Kau tak boleh tak payahlah beli kat simpang sana simpang ni semua. Kau masuk lah kau masuk bangunan sewa ribu-ribu punya. Pakai komersial lah cerita dia. Kau takkan beli dah goreng pisang kedai biasa. Dia akan ada kedai goreng pisang yang ada aircon. Kau duduk dalam. Sebab kau bayang kau beli goreng pisang kat tepi longkang yang sepatutnya pada harga longkang tapi kau bayar harga dekat 5-star hotel. Tak tahulah. Ini apa yang aku fikirlah dia. Kesian dekat rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia yang berusaha berkeras untuk hidup dia. Sebab kepala otak kerajaan dia tak boleh fikir dengan waras dia. Dulu cakap lain, tak cakap lain. Tak, sembang bilion-bilion, trilion-trilion tapi bullshit lah cerita dia. Aku bercerita pasal benda ni lah cerita. Aku harap korang boleh berfikir lah. Tapi macam aku cakap lah, kalau korang tak boleh berfikir, aku tak boleh buat apa cerita dia. Aku just membebel je lah cerita dia. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.